Apa hubungan paid-up capital dengan cukai pendapatan syarikat? Dalam konteks pembayaran cukai korporat di Malaysia, sebenarnya modal berbayar mempengaruhi kadar cukai pendapatan syarikat. Untuk tahun taksiran 2024, kadar cukai korporat bagi syarikat kecil dan sederhana iaitu SME, paid-up capital tidak melebihi 2.5 juta ringgit pada awal tahun asas dan pendapatan kasar tidak melebihi 50 juta ialah 15% ke atas 150,000 pertama pendapatan bercukai, 17% ke atas pendapatan bercukai melebihi RM150,000 RM1 hingga RM600,000 dan 24% ke atas chargeable income melebihi RM600,000. Sekiranya pedak kapital melebihi 2.5 juta ataupun tidak memenuhi syarat SME, kadar rata 24% akan dikenakan ke atas keseluruhan pendapatan cukai. Syarikat non-resident pula dikenakan kadar cukai rata 24% ke atas pendapatan cukai. Selain daripada itu, syarikat dengan pegangan asing melebihi 20% tidak layak untuk kadar cukai SME meskipun modal berbayar mereka kurang daripada 2.5 juta. Untuk melayakkan syarikat sebagai SME, pastikan syarikat anda bukan sebahagian daripada kumpulan syarikat yang mempunyai modal berbayar melebihi 25 juta dan juga tidak punyai kawalan langsung atau tidak langsung ke atas syarikat lain yang paid-upnya melebihi 2.5 juta. So, jika syarikat ingin capitalize kadar cukai yang lebih rendah, jangan simply increase paid-up tanpa sebab yang kukuh.